Bayangkan sebuah filem Hollywood yang bernilai ratusan juta dolar tetapi pengarahnya memilih untuk buat semuanya dengan cara yang paling susah. Ini adalah The Odyssey arahan Christopher Nolan. Perkara yang paling gila, filem ini dilaporkan siap lebih awal daripada jadual dan masih kekal dalam bajet sekitar USD 250 juta. Nolan sekali lagi menolak penggunaan CGI berlebihan, sebaliknya dia menggunakan sebanyak mungkin practical effect. Contohnya, kuda Trojan yang anda nampak dalam filem ini bukannya hasil daripada komputer, ia dibina dengan saiz sebenar. Malah pelakon yang terlibat dalam babak itu benar-benar masuk dan berlakon dalam kuda Trojan tersebut bersama Christopher Nolan yang mengarahkan babak dari situ. Tetapi cabaran yang terbesar datang daripada kamera IMAX. The Odyssey menjadikan filem pertama yang dirakam sepenuhnya menggunakan kamera IMAX. Masalahnya kamera ini sangat besar dan bunyinya sangat kuat. Setiap rakaman pula hanya mampu berjalan sekitar 3 minit sebelum filem IMAX pula ditukar. Sebab itu Tom Holland pernah menyangka Christopher Nolan tidak suka dengan lakonannya kerana penggambaran selalu berhenti selepas beberapa minit. Rupa-rupanya bukan sebab lakonan tetapi kerana kamera IMAX mempunyai had rakaman. Disebabkan kamera terlalu besar sehingga menghalang pandangan pelakon, kru terpaksa menggunakan sistem cermin khas supaya mereka boleh melihat reaksi antara satu sama lain ketika berlakon. Inilah sebab kenapa filem Christopher Nolan terasa berbeza. Dia bukan sekadar mahu kita menonton sebuah cerita, dia mahu kita seolah-olah merasa dalam dunia tersebut.